Siapa nak main tak mau ada gaji kan main free, siapa nak main free? Semua orang main kerja nak ada gaji. Tamat perlawanan di antara Kedah Darul Aman FC menentang Terengganu FC di Kuala Terengganu. Tahniah buat Terengganu FC menang 3-0. Walaupun kita nampak di awal permainan Kedah berjaya mengimbangi dan mengatur beberapa asakan demi asakan, tetapi sayang 2 gol dibatalkan oleh pengadil pada malam ni Wish. Hasrat Musdus Gordi Muhammad namanya sebagai penjaring buat kali terakhir bersama pasukan Kedah tak kesampaian. Gol daripada Amir Hisham dibatalkan. Gol tandukan cantik daripada Milos Gordi pun dibatalkan Hai kawan siap buat suyong. Aduh. Buat macam mana kan, tak ada rezeki. Pasukan Kedah Darul Aman FC menamatkan kedudukan ke-11 dalam carta Liga Super untuk musim ni Bukan satu keputusan yang kita nak sebenarnya, tapi nak buat macam mana dengan pelbagai masalah yang melanda pasukan Kedah ni, kita masih lagi bertahan sehingga ke penghujung liga. Apapun memang kita respect lah dan bagi penghormatan penuh dekat semua pemain-pemain yang masih lagi nak bermain walaupun siapa nak main tak mau ada gaji kan main free, siapa nak main free? Semua orang main kerja nak ada gaji. Tapi memang kita respect lah dekat mereka yang sanggup berjuang hingga penamat Liga Super. Terima kasih buat semua pemain-pemain, staf kejurulatihan, staf pengurusan dan di belakang takbir untuk pasukan Kedah. Terima kasih semua hampa wira buat bola sepak negeri Kedah. Biar jasa jadi kenangan. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi tahun depan. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada lah. Pulang Kedah pun. Assalamualaikum.